Kata Nabi SAW, nanti di akhirat bila orang pergi jumpa Nabi Ibrahim nak minta syafaat, orang pergi jumpa dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim kata, aku tak boleh bagi syafaat kepada kamu. Jadi cerita dia panjanglah tentang Nabi Ibrahim berbincang dengan kaum dia, dia menundukkan hujah mereka, kenapa kamu sembah selain daripada Allah. Kisah tu jadi ramai orang tahu, mereka semua marah dengan dia, buat laporan hantar kepada Namrud. Ni raja, sekarang involve raja. Tadi bawah pembesar-pembesar kampung, sekarang raja yang paling besar, Namrud. Namrud panggil Ibrahim. Panggil Ibrahim. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah tentang alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Tidakkah kamu lihat orang yang berhujah dengan Ibrahim tentang Tuhannya, orang itu dikurniakan kekuasaan oleh Allah. Idh qala Ibrahim, Namrud tanya dekat Ibrahim, Tuhan hang ni siapa? Namrud tanya, hang sembah siapa ni sebenarnya, aku tak pernah dengar agama ni. Kata Ibrahim, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Ibrahim kata, yang aku sembah adalah Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Qal ana uhyi wa umit. Namrud kata, lah itu ke kriteria Tuhan hang, boleh hidupkan dan matikan? Aku pun boleh hidupkan dan matikan. Kalau boleh hidupkan dan matikan itu dianggap Tuhan, lebih baik hang sembah aku. Kata Namrud, ana uhyi wa umit. Aku pun boleh bagi hidup dan boleh mati. Macam mana hang bagi hidup dan mati? Namrud kata, senang saja, buat main dua orang sini, dua orang yang kena hukum capital punishment. Tak tahulah apa kesalahan dia, edar dadah ke, miliki senjata api, kita pun tak tahulah. Dua orang ni capital punishment. Namrud bunuh seorang, dia biarkan seorang hidup. Dia kata kat Ibrahim, tengok, ana uhyi wa umit, aku macam Tuhan hang juga. Yang ni aku tak suka, aku matikan dia. Yang ni aku suka, aku hidupkan dia. Dia orang kata, bahasa zaman tu orang kata keloloh, jelat. Dia kata kat Ibrahim, aku pun boleh bunuh juga kalau aku mau, aku pun boleh hidupkan kalau aku mau. Kemudian Ibrahim kata, oh macam tu lah, dia ni keloloh, jelat dia buat cerdik. Kata Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Bukan tu saja Tuhan aku boleh buat, sesungguhnya Tuhan aku ni, Allah Ta'ala, mendatangkan matahari daripada timur. Hang cuba buat main matahari daripada barat, pusing tengok, boleh ke tak boleh? Fabuhital ladzi kafar, maka dengan itu diamlah orang kafir tadi, iaitu Namrud. Kita nak kena berhenti ya. Saya sekatlah cerita Nabi Ibrahim ni panjang. Kemudian mereka pun sediakan api, nak masukkan dia ke dalam api. Cerita yang ini, cerita saya nak skip sebab tuan-tuan semua tahu. Cerita yang orang selalu ulang-ulang, api itu menjadi sejuk, disebutkan dalam Al-Quran, kuni bardan wa salaman, maka api jadilah sejuk dan juga salam, sejahtera kepada Ibrahim. Ulama tafsir kata, wa illam yakun salaman, kalau api itu bukan salam, maka Nabi Ibrahim akan mati kesejukan. Allah jadikan dia betul-betul sejuk, bardan wa salaman, sejuk dan juga sejahtera, sedap untuk diduduki oleh Nabi Ibrahim dalam api itu. Lalu api itu pun padam. Macam kita semua tahu cerita ni. Api itu padam, kemudian Nabi Ibrahim pun keluar daripada api itu. Cut short, sambung story selepas tu, Nabi Ibrahim dan juga isteri dia yang bernama Sarah dan juga Lut. Lut alaihi salam sepupu Nabi Ibrahim. Mereka dua orang sepupu. Ibrahim, Lut dengan Sarah, mereka keluar daripada Babil tadi. Mereka pergi ke mana? Pergi ke Mesir. Pergi ke Mesir. Sampai di Mesir, mereka menghadap negeri Firaun pula. Ni raja lain. Firaun raja kecil ketika tu. Pergi Mesir, masuk Mesir, cop immigration, pasport, masuk 3 orang. Firaun ni pula, dia ni satu orang raja yang macam kebanyakan raja-raja lain juga. Dia Casanova. Firaun gila perempuan. Siapa sahaja masuk negeri dia, kena bawa perempuan menghadap dia. Perempuan mana yang dia suka, dia akan ambil. Perempuan mana tak suka, duduklah dengan hang. Bukan Firaun seorang je, memang ramai perangai raja-raja begitu. Dalam sejarah kan, ramai dia ambil gundik sesuka hati dia. Maka datang Nabi Ibrahim, Sarah dan juga Lut masuk ke Mesir. Firaun
Tentera Firaun tanya kepada Ibrahim, siapa perempuan ni? Kata Ibrahim, hadhihi ukhti, ini saudara perempuan aku, isteri dia. Tapi kalau dia kata isteri, akan menimbulkan kekacauan, nanti kena bunuh, nak curi bini dia dan sebagainya. Ibrahim kata ukhti, ini saudaraku. Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang sangat hebat. Dia jaga hubungan dengan Allah, dia jaga hubungan dengan makhluk dalam keadaan orang lain tak boleh buat. Wa Ibrahim alladhi awfa waffa, wa Ibrahim alladhi awfa, Nabi Ibrahim yang telah menyempurnakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Waffa, sempurnakan semua titah perintah Allah taala. Hebat dia, ketinggian akhlak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhirat bila orang pergi jumpa Nabi Ibrahim nak minta syafaat, orang pergi jumpa dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim kata, aku tak boleh bagi syafaat kepada kamu sebab aku tipu 3 kali. 3 kali aku cakap bohong. Bukan bohong, tapi nak menunjukkan yang martabat Nabi Muhammad ni lebih tinggi. Apa 3 kali tu? Ingat tak? Saya dah cerita dah 3 ni. 3 kali yang dia cakap tak betul. Satu, apabila orang ajak dia pergi majlis kaum dia, dia kata inni saqim, aku sakit. Hampa pi, aku sakit. 1. Yang kedua, bila orang tanya dia, siapa yang potong tangan berhala kami? Bal fa'alahu kabiruhum. Nabi Ibrahim kata, yang potong tangan mereka tu yang paling besar. Nombor 2. Nombor 3, bila tentera Firaun tanya, perempuan ni siapa? Kata Nabi Ibrahim, ukhti, saudaraku. Sebab Sarah cantik. Maka disiapkan Sarah supaya jumpa dengan Firaun. Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah Taala, mudah-mudahan Allah melindungi Sarah ni. Akhirnya Firaun bila lihat Sarah, Firaun pun jatuh hati, Firaun seronok, dia suka. Tapi setiap kali dia nak sentuh Sarah, dia hulurkan tangan dia untuk sentuh Sarah, dia jadi paralyzed, dia jadi tak boleh bergerak, keras dia, frozen. Kata Firaun kepada Sarah, doalah kepada Tuhan kamu supaya lepaskan aku daripada penyakit ni. Tiba-tiba mai Sarah pun doa, ya Allah lepaskanlah dia. Dia pun okey, settle. Sekali, mungkin dia kata yang tu, kadang-kadang tengok perempuan cantik ni, laki dia ada penyakit demam terkejut ke apa, dia try sekali lagi, hulurkan tangan dia. Sebelum sempat dia sentuh Sarah, tangan dia keras sekali lagi, tak boleh bergerak. Maka dia kata kat Sarah, doalah kepada Tuhan supaya hilangkan sakit aku 2 kali. Tarik balik tangan, okey, settle, hilang sakit. Try kali ketiga, sama juga, tangan dia jadi keras. Dia kata kat Sarah, doalah supaya Tuhan hang lepaskan aku. Sarah pun doa, tangan dia jadi elok. Dia panggil askar yang tadi buat mai Sarah. Dia kata, aku suruh hang buat mai orang, hang buat mai syaitan pasal apa? Cantik memang cantik, tapi walaupun cantik kalau syaitan tak guna. Aku mau orang, bukan mau syaitan. Kata Firaun, hang buat balik dia, aku tak mau dia. Tapi dia ni ada ilmu yang dahsyat. Dia bagi satu orang hamba kepada Sarah, iaitu Hajar. Dia bagi Hajar kepada Sarah. Hajar ni ibu kepada Ismail alaihissalam. Sarah ibu kepada Ishaq alaihissalam. Dia bagi Hajar kepada Sarah. Lepas tu Nabi SAW pesan kepada para sahabat dalam hadis. Nabi kata, apabila kamu masuk Mesir nanti, bila kamu buka kota Mesir, istausu bi ahliha khair, buat baik dengan penduduk Mesir, jaga penduduk Mesir, sebab kita ada perikatan dengan mereka. Sebab Hajar tu datang daripada Raja Mesir. Hadiahkan Hajar kepada Sarah. Sarah ni pula, dia untuk tempoh masa yang panjang dia kahwin, dia tak ada anak dengan Nabi Ibrahim. Lalu dia hadiahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim untuk Nabi Ibrahim kahwin, dan kemudian lahirkan anak, iaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dilahirkan anak Nabi Allah Ismail. Kemudian berlakulah jealous antara perempuan. Ini standard, berlakulah. Siapa yang ada bini 2, siapa yang ada bini 2 tahulah. Saya tak ada, saya tak tahu. Siapa yang tahu nanti lepas ni boleh mai cerita kat kita. Sarah ni jealous dengan Hajar. Dia ada anak, aku tak ada anak. Mula-mula dia yang bagi. Dia yang bagi kat Nabi Ibrahim. Lama hang kahwin dengan aku, anak pun tak ada. Mandul lah kiranya. Hang ambil lah Hajar ni buat bini. Kok-kok dia boleh mengandung, beranak, bantu hang, seronok, bahagia.
Isteri baik hati. Sarah ni orang yang sangat baik hati, sangat pemurah. Dia beritahu kat Nabi Ibrahim, kahwinlah. Nabi Ibrahim pun kahwin dapat anak. Tadi baik hati, pemurah, dapat anak dia ada anak ni, dia jealous lah sikit. Dia ada anak, aku tak ada anak. Maka dia pun dengan jealousnya, dengan masalah di antara Hajar dan juga Sarah, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam buat keputusan untuk bawa keluar Hajar dan juga Ismail untuk pergi ke Mekah. Pada ketika itu mereka pun keluar. Panjang juga ceritanya, saya nak cut sebab masuk waktu solat Isyak dah ni. Saya nak cerita satu cerita yang penting lagi selepas ni. Jadi keluarlah Hajar dan juga Ismail daripada Baitul Maqdis pergi ke Mekah. Tinggalkan dia di tanah haram Mekah.